Mana? Noah? Noah? Oh, sorry. Noah yang suruh saya panggil macam tu. Oh, Noah yang suruh panggil macam tu. Rasanya dengan saya pun awak tak payah nak berencit jugalah. Panggil Arman. No, panggil Abang Arman. Yalah, saya kan lagi tua daripada awak. Sepatutnya dengan Noah pun awak kena panggil Abang jugalah. Ni, Noah mana? Arman. Sorry, Abang Arman. Noah tak ada, dia pergi bercuti. Bercuti? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya kebetulan lalu kawasan ni tu, saya ingat saya tak makan lagi, saya nak makan dengan awak. Saya singgah kejap. Oh, tak, kita orang tak lapar lagi. Imran, saya nak minta maaf tau, tapi sebenarnya saya tak selesa awak sesuka hati datang kampus saya macam ni. Bukan apa, saya tak nak nanti bila orang tengok, orang akan fikir lain, orang akan bercerita. Awak faham kan maksud saya? Saya faham. Itulah cuma kebetulan je saya lalu kat sini. Lepas tu saya risau sebab saya mesej awak tak balas, telefon tak angkat kan. Itu yang saya ingat. Saya singgah je, kok boleh makan sekali. Kan ku sambut cintamu yang agung, demi Tuhan yang satu. Padamu ku rayu, ku seru namamu dalam setiap lagu. Ampuni aku, oh Tuhan ya Rabbi, sungguh ku sering terhimpit. Boy! Mana cucu gua ni? Boy! Boy! Mana cucu gua? Oh, dia sudah keluar. Pergi jumpa kawan lama dia. Maklah lambat sangat balik. Kalau tak boleh jumpa dia tadi. Budak ni. Tak boleh duduk diam-diam kat rumah. Ha? Sikit-sikit keluar. Sikit-sikit keluar. Balik bukannya lama sangat. Kejap lagi dia balik lah tu. Dia cakap dia pergi tak lama. Ha? Ya? Ya. Ayolah, awak pergi mandi dulu. Ya. Tak boleh duduk diam kat rumah. Kau ni patutlah kawan-kawan aku Kalau aku tahu kau mabuk, aku tak datang, kau tahu tak? Aman, wah kita kan lama tak jumpa. Noah. Pakcik, pakcik, saya minta maaf untuk kawan saya, pakcik. Saya tak tahu pula dia boleh muntah kat sini. Jom kita pergi minum lagi. Pakcik, saya uruskan kawan saya kejap. Sekejap lagi saya datang, saya janji saya akan uruskan baju pakcik balik. Kau ni. Minum lagi.